Basikal lajak meluncur laju, tanpa brek bahaya menanti. Mari dengar ulasan buku, penuh pengajaran, jadikan erti. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nurkaindah Kaisara binti Cik Ahmad Ghani dari kelas 5 USM. Saya pelajar dari Sekolah Kebangsaan Jawi, sekolah berprestasi tinggi. Kod sekolah saya ialah PBA 4013. Pada hari ini, saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang bertajuk Basikal Lajak, karya Shasha Ali Aman Ali. Buku ini mengisahkan tentang Alan, seorang remaja yang suka menunggang basikal lajak dengan cara yang berbahaya. Dia dan rakan-rakannya tidak peduli tentang keselamatan diri maupun orang lain. Namun, segala perubahan apabila Cikgu Masdon, guru disiplin yang tegas tetapi prihatin, cuba membimbing mereka ke jalan yang betul. Pengajaran yang kita dapat dari kisah ini ialah utamakan keselamatan ketika menunggang basikal. Setiap orang boleh berubah jika kita beri peluang. Guru ialah insan yang mahu melihat kita berjaya. Buku ini sangat menarik, mudah difahami dan penuh nilai murni. Saya syorkan buku ini kepada semua rakan-rakan yang ingin belajar tentang kehidupan dan erti perubahan. Sekian, terima kasih.